Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ariana Raisya, wartawan DHTV. Bersama saya pagi ini dalam liputan secara langsung bagi Majlis Pelancaran Program Nilam Peringkat Sekolah Kebangsaan Datuk Demah Husin bagi tahun 2025. Berkatilah segala usaha guru-guru kami. Program Nilam di Sekolah Kebangsaan Datuk Demah Husin adalah kejayaan dan keberkatan dalam setiap langkah yang kami usahakan mulia dan ilmu pengetahuan. Ya Allah. Yang dapat keputusan yang baik dalam SPM ialah murid-murid daripada sekolah-sekolah agama. Pandai ke tak pandai? Pagi tak ada latihan nak baca-baca tak ada. Suruh je tak nak, suruh baca tak. Kalau kita tanya, kalau dia dapat sekolah A daripada sekolah agama ke sekolah tahfiz ke, mesti salah satunya dia cakap setiap hari dia baca Quran. Okey? Itu sebenarnya adalah permulaan. Pagi hari memetik selasih, wangi semerbak di taman desa. Membaca buku, menambah ilmu, membuka minda, cerahkan rasa. Mari bersama kita tingkatkan amalan membaca dalam kehidupan seharian. Saya Ariana Raisya. Assalamualaikum dan terima kasih.